Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Ahmad Zubir, pakar ortopedik di Hospital Pakar Avicenna Shah Alam. Sakit lutut dan sakit belakang jadi semakin biasa sekarang, banyak punca dia. Salah satu ialah cara kita bekerja. Selepas MCO, banyak orang akan bekerja di rumah ataupun online. Bila bekerja di rumah atau online, dia akan duduk cara-cara yang tak sesuai di rumah. Kerusi tidak sesuai, meja tidak sesuai dan duduk tu lama. Bila posture itu tidak betul, sakit belakang itu semestinya akan jadi. Sebegitu juga di tempat bekerja. Bila office ergonomics tidak sesuai, bila pesakit bekerja, lama-lama dia akan menyebabkan kemudaratan di sakit belakang. Sakit lutut pula bersangkut paut dengan kita punya aktiviti. Kalau sebelum ini kita aktif, sekarang ni kita banyak bekerja duduk, tapi tiba-tiba kita jadi weekend warrior, kita bermain sukan. Bila kita tiba-tiba bermain sukan, tanpa warm up, tanpa stretching, dia akan menyebabkan kecederaan pada lutut kita. Simptom lutut berbunyi ini biasa. Tetapi kalau lutut itu tidak sakit, kita tidak perlu risau. Tapi walau bagaimanapun, bila dah ada tanda-tanda sakit, sengal, ketat atau rasa panas, itu tanda-tanda ada kemudaratan di dalam lutut. Jadi bila ada simptom-simptom tersebut, lutut itu harus diperiksa dan nak tahu kenapa lutut itu menjadi begitu. Panas atau sejuk, ini soalan yang biasa kita terima. Sebab ramai orang keliru. Bila kita cedera ataupun sakit, kita letak minyak panas ataupun kita letak ais. Secara amnya, apa-apa kecederaan yang baru berlaku daripada sukan ataupun jatuh, bila dia bengkak, bila dia sakit, kita harus sejukkan dia balik. Kita letak ais. Kita boleh rendam kaki itu dalam ice bath, kita ambil ice bag, kita letak pada lutut. Tapi kalau kecederaan itu dah kronik, dah lama ataupun sakit yang dah berbulan-bulan, tak nampak bengkak, tak nampak panas tapi sakit tak nak hilang. In this condition, dalam keadaan ini, kita akan letak minyak panas. Minyak panas ataupun warm pack, yang ni akan stimulate salur darah untuk datang ke tempat yang sakit dan membawa dia punya elemen-elemen untuk stimulate healing di kawasan itu. Jadi kalau secara kesimpulan, baru cedera, baru sakit, baru jatuh, letak sejuk. Kalau dah lama, kronik, kita letak panas. Okey, sakit belakang ni simptom yang biasa, ya. Tapi bila kita buat sesuatu, kita sakit belakang, for about 2 or 3 days, kita dah rehat, dah makan ubat, sakit tu hilang. Most of the time, sakit itu punca dia daripada masa. Tapi kalau sakit itu berlanjutan, kita dah rehat, kita dah avoid angkat berat, kita dah tak bersukan, dah makan ubat, sakit tu masih ada lagi. Jadi kalau simptom itu tidak hilang, dan semestinya pesakit itu terus pergi jumpa doktor untuk mengetahui apa punca sakit belakang. Sakit belakang ini mechanical. Jadi punca dia pun selalunya ialah mechanical. Bila kita sebut mechanical, dia bersangkut paut satu dengan posture kita. Cara kita duduk. Semestinya bila kita tengok office ergonomik, dia ada banyak carta dia. Cara kita duduk di office, kita harus bersandar di atas kerusi yang sesuai, yang ada lambar support, ada armrest sekali. And at the same time, kerusi dengan meja dia kena sepadan. Meja itu kena tinggi sikit, dia punya skrin komputer harus berada pada paras mata. Bila ergonomik itu betul, kebarangkalian sakit belakang akan kurang. Walau bagaimanapun, walaupun ergonomik kerusi dan office dah sesuai, maksimum 2 jam kita masih advise pesakit untuk bangun, untuk buat stretching, untuk buat renggangan, untuk rehat, baru sambung balik bekerja. Semestinya bila kita sakit, is normal for us untuk pergi ambil ubat, pergi farmasi, jumpa klinik, jumpa doktor dan mendapat rawatan awal. Tapi selepas rawatan awal itu, andai kata berhasil dan sakit tu hilang, kita tidak perlu risau. Tetapi kalau sakit tu either berlanjutan ataupun asyik datang balik ataupun makin lama makin sakit. Bila sakit belakang itu, tiba-tiba kita tengok dia ada sakit di kawasan punggung, di kawasan peha, kawasan kaki, dan kaki kita dah mula rasa kebas. Itu tanda-tanda sakit belakang itu sudah efek pada kawasan saraf. Bila sakit belakang ada efek pada saraf, benda itu maksudnya dia dah agak teruk. At that time kita perlu dapatkan rawatan pakar. Kesihatan lutut dan kesihatan belakang, dua-dua tu kita perlu jaga dan dua-dua ada caranya tersendiri. Untuk tulang belakang kita, number one, kita kena jaga posture. Posture duduk, posture angkat berat, posture bila kita berjalan. Kita harus elak daripada membongkok belakang untuk angkat berat, untuk angkat anak kita, angkat barang-barang shopping. Jadi ada cara untuk angkat berat, ada cara untuk duduk sekali. At the same time, kita perlu buat renggangan, kita perlu buat aktiviti harian secara moderate. Kita tidak boleh terlalu sedentary
And at the same time, kita tak boleh terlalu aktif. Kita kena ada moderation of activity supaya tulang belakang kita, muscle itu sentiasa akan kuat, sendi itu sentiasa akan lentur. Berat badan juga memain peranan yang penting. Bila berat badan kita tinggi atau melampau, semua beban itu akan masuk ke kawasan tulang belakang. Dan ini akan menyebabkan sakit kita either tak hilang ataupun cepat dan senang datang. Kesihatan lutut pula lain. Kita nak jaga lutut kita dari segi pergerakan dan tidak menyebabkan terlalu banyak beban pada lutut kita. Bila kita moderately active, aktiviti sukan yang disarankan untuk lutut is nombor 1, cycling. Nombor 2 ialah swimming. Cycling dengan swimming dia akan mempromotkan pergerakan pada lutut itu dan pada masa sama dia tidak meletakkan beban. Bila kita sudah sakit lutut, kita harus berehat dan jangan terlalu banyak melakukan aktiviti lompatan, jogging atau maraton kerana ini akan menyebabkan sakit itu lebih kuat. Jadi cara nak jaga lutut itu, kita harus aktif tapi kita kena tahu apa limitasi-limitasi dia. Sama juga seperti sakit belakang, kalau beban badan terlalu tinggi, beban tersebut akan masuk ke kawasan lutut juga. Ini pun akan menyebabkan sakit lutut itu cepat datang.